Hari ni 2 bulan 1 2026. Kita berada di Masjid Ulu Jeka. Hari ni kita nak pergi ambil buah durian dekat warung, dekat kedai. Okey, apa hal kita jumpa di sana. Okey. Let's go. Okey, kita bergerak. Let's go. Sekarang ni kita ada dekat Masjid Ulu Jeka. Okey, semua orang tahu dekat Ulu Jeka ni durian yang terbaik di Pahang. Okey, pada sesiapa yang nak datang ke sini, boleh weh je ke Ulu Jeka ataupun ke Masjid Ulu Jeka. Di sepanjang jalan tu semua banyak orang jual buah durian. Pandai pilih, pandai tawar, kita dapat durian yang terbaik. Okey, macam sebelah ni RM7 sekilo. Okey, hari ni 2 bulan 1 2026, hari Jumaat. Kita lepas Jumaat ni kita nak terus pergi ambil buah durian untuk buat tempoyak. Okey, inilah suasana dia, jalan di Ulu Jeka sekarang ni. Okey, ini Ulu Jeka ni dia berada di bawah jajahan Jerantut. Daripada Ulu Jeka ni ke Jerantut lebih kurang 30 kilo, 29 kilo lah, lebih kurang 30 kilo. Okey, kita kalau daripada KL ataupun daripada Kuantan, kita ikut highway Batam Timur, kita keluar je exit Temerloh. Lepas keluar exit Temerloh, kita hala ke kanan, menghala ke Jerantut. Kalau kita menghala ke kiri, kita ke Temerloh. Temerloh tu semua orang tahu tempat ikan pating. Dekat Jerantut pun ada juga ikan pating. Orang kata lebih sedap daripada Temerloh. Okey, apa kita pergi ambil buah durian dulu. Okay, ni tempat dia dalam Ulu Jeka di Tanjung Puteri. Kat sini ada kita tempat tadi buah durian untuk buat tempoyak. Dia ada tak? Ke dah? Ada? Alamak. Dia dah bawa ke rumah? Tak ada ni. Tanya mama. Okey, duriannya dah dihantar ke rumah, jadi tak perlu ambil. Kita pusing balik. Okey, kat sini durian dia lebih kurang RM6 ke RM7. Ada yang grade dia RM5, ada yang RM4, ada yang RM10. Tengok pada grade. Okey, apa-apa kita patah balik. Boleh kita patah balik sini? Tak banyak kita ni. Kita U-turn bantu. Okey, kita ronda kampung je. Okey, menuju. Okey, kat situ pun ada orang jual. Kalau di sebelah kiri ni tu ada juga orang jual. Tapi waktu dah pukul 2 ni biasanya dah habis. Kalau siapa-siapa yang nak beli buah durian di sini, kena datang pagi. Kalau dah pukul 10, pukul 11 dah buah tu dah kurang, dah orang dah borong semua. Okey. Lepas sikit sebelah kanan ni pun ada. Pun masih ada buah lagi ni. Masih banyak stok lagi. Durian kampung. Okey, di Ulu Jeka ni sekarang ni dah musim gugur. Jadi siapa yang nak beli buah durian boleh datang sini terus. Sebab durian sini antara durian yang terbaik dekat Pahang. Rasanya semua orang Pahang dah tahu. Durian kampungnya best, bermacam-macam jenis. Tengok pokok tu.
Telang Eco Park ni ada tu, kat sini pun biasa ada pagi, tapi ini dah habis. Okey, ini dah, kita dah masuk Kampung Ucap. Kat depan ni pun ada lagi dia punya buah. Di sebelah kanan dan kiri kita ni semuanya ada kebun durian. Banyak jenis. Musangking pun ada, D24 pun ada, udang merah pun ada. Pandai pilih, pandai tawar, tahu harga, insya-Allah dapat murah. Siapa yang ada kawan kat sini boleh beli telur daripada kebun, insya-Allah dapat harga lagi murah daripada harga yang biasa. Okey, kat depan ni pun ada juga ni. Masih ada stok lagi, masih banyak. Kita cuba seluruh kat sini. Berapa dia punya harga? Sini berapa harga? Sini RM5 sekilo. Ini simpang ke Sungai Rengah sebelah kiri pun ada. Kat tadi RM5 sekilo. Tengok pada grade, pandai pilih, dapat harga yang terbaik dengan kualiti yang terbaik. Kat sini pun ada juga ni, sebelah kiri kita ni. Maksudnya dah habis pun ada juga. Okay, ini ke Kampung Koi. Depan ni perkuburan dia. Assalamualaikum. Belah kanan kita kebun. Assalamualaikum. Okey. Kita shortcut ikut Kampung Bau. Kita lalu kawasan kebun durian. Kita shortcut ke sini. Okey, ini kita shortcut ke Kampung Bau. Ni kalau kita tengok kiri dan kanan ni semua kebun durian, tapi macam tak ada buah. Okey, ini jalan kampung shortcut. Okey, sebelah kanan tu ada buah rambai. Buah darren tu. Sini kiri dan kanan ni semua ada pokok durian. Tu ada atas pokok. Saya tak boleh ambil buah durian atas pokok sebab saya tengah bawa kereta. Saya letak atas stand je. Ini jalan ni, belah kiri kita ni pun ada banyak kebun durian. Okey, macam biasa, pandai pilih, pandai tawar, dapat harga murah, insya-Allah. Durian sini yang terbaik. Walaupun durian kampung ada bermacam-macam jenis. 10 kebun, 10 jenis rasa buah durian. Jadi kita boleh pilih, boleh rasa. Okey, sama juga kanan dan kiri kita ni semua ada pokok durian. Ini buah rambutan berlambak sampai kita pergi jalan orang je, orang tahu je kita nak ambil lah buah rambutan sampai kita pun dah tak lalu nak makan. Tapi kat sini lorong bahaya sikit, kena hati-hati. Tak nampak. Okey, untuk pekerjaan orang kampung dekat Hulu Jeka ni, antara musim buah dia orang akan jual buah. Pada musim biasa, bukan musim buah, dia orang akan menoreh getah ataupun kelapa sawit.
rata-rata pekerja kat kampung ni macam tu. Musim buah adalah musim yang bonus lah untuk orang di kampung Ulu Jika ni. Sekarang ni sebelah kiri kita penuh buah rambutan, hampir masak. Sini semua kebun. Kanan dan kiri kita ni semua buah durian. Ini jalan shortcut. Dan tadi jalan utama. Jalan utama dia akan ambil buah dari sini. Dia akan jual di jalan utama sana. Nanti orang daripada luar, daripada Jelantut akan datang sini setiap hari Minggu ataupun hari Sabtu, hari weekend, ataupun hari cuti umum macam semalam. Okay, buah yang depan ni memang kau-kau lebat. Tapi bila hari Minggu harga dia agak berubah sikit. Kita susah nak dapat harga yang biasa, hari biasa. Dia orang akan markup, dia orang dah tahu. Pada hari-hari weekend nanti orang luar pada KL datang, orang daripada Kuantan datang untuk beli buah durian dia. Jadi dia harga berlainan sikit. Bagi orang yang ada saudara kat sini, elakkan dia pergi beli pada hari weekend. Sebab hari weekend tu harga dia markup sikit. Kena datang pada hari-hari biasa, InsyaAllah harga dia akan dapat kurang. Yang untungnya kalau kita beli ke kebun, InsyaAllah apa yang ada kat kebun tu kita boleh makan secara percuma. Okey, di kiri ni, depan ni pun ada kebun durian juga. Okey, kita dah nak sampai ke Kampung Bau, kita punya rumah. Okey, di kiri ni pun ada durian. Di sebelah kanan ni pun ada durian. InsyaAllah siapa yang pandai pilih durian, pandai tawar harga, pandai pilih, InsyaAllah dapat durian yang terbaik di Ulu Jika ni. Sebab sekarang ni kat sini musim kukuh. Boleh dikatakan setiap kampung-kampung tu semua ada buah durian. Jadi buahnya melimpah, harga dia akan turun kau-kau. Okey, kita dah nak sampai ke rumah. Ke sebelah kiri ni pun ada kebun durian. Okey, kita dah sampai Kampung Bau, rumah mak mentua saya. Okey, di sebelah kanan ni biasa padang pusar. Okey, kalau terus ke depan lagi pun banyak kebun. Tapi untuk hari ni kita sampai di rumah. Kita akan tengok durian yang dihantar tadi. Okey. Ya. Okey. Assalamualaikum, kita tengok. Oh, tengah santak buah. Hello guys. Okey, ini buah durian yang untuk buat tempoyak. Ini buah durian kampung. Okey, ini kalau kat bandar dah boleh makan ni. Oh, ini apa ni? Ini dah macam gerik lain ni. Okey. Ini apa ni? Musang king ke? Ha? Siapa yang tahu tengok durian? Saya tak mahir. Saya tahu makan je. Ini apa? Ini durian apa ni? Okey. Ini durian kampung. Sedap? Free? Ha? Wah, gajah. Main. Mantap. Mantap Okey. Nanti buah ni kita potong, kita buat tempoyak. Okey. Ini harga kita beli RM100 untuk durian ni. Kita khususkan untuk buat tempoyak. Okey. Kita tengok nanti proses membuat tempoyak. Kita nak makan nasi. Okey. Kita tengah kopek buah durian untuk buat tempoyak. Ada?
Ambil dua-dua. Ambil satu, pegang buah. Tak. Terbaik. Cuba dengan tambah ni kita tak. Okey. Dah siap. Tak tahu orang cakap ni, tak tahu ni.